Mahkamah Tinggi di Shah Alam siang tadi 13 Ogos memerintahkan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun membela diri atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya tahun lepas. Hakim Adlin Abdul Majid mengeluarkan perintah berkenaan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap remaja terbabit. Peguam Kit Som Fong yang mewakili tertuduh mengesahkan mengenai perintah mahkamah berkenaan. Remaja itu didakwa membunuh mangsa yang ketika kejadian berusia 16 tahun di dalam bilik tandas pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Bandar Utama antara 9.20 pagi hingga 9.35 pagi 14 Oktober 2025. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pada 12 Februari lepas, remaja berkenaan mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan semula dalam bahasa Mandarin di hadapan Hakim Adlin. Pada 30 Januari lepas, pihak pendakwaan memperoleh keizinan Jabatan Peguam Negara selaras Seksyen 177A Kanun Prosedur Jenayah untuk memindahkan kes dari Mahkamah Magistrate Petaling Jaya ke Mahkamah Tinggi Shah Alam bagi perbicaraan selepas laporan psikiatri mengesahkan remaja itu layak dibicarakan. Sebagai ganti, mahkamah boleh memerintahkan individu terbabit ditahan selama tempoh yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, Raja atau Yang di-Pertuan Negeri mengikut Seksyen 97-2 Akta yang sama.